Bab ini mengisahkan hari pertama Farisha dan Syida bertugas di Soft Lab Cyberjaya. Mereka disambut oleh Alia, seorang pengatur cara senior yang sangat kaku dan misteri. Farisha ditugaskan untuk mengkaji seni bina sistem Dinara dan menggodam sistem tersebut yang sedang diancam oleh virus bom jangka bernilai 1.5 juta. Sementara itu, Syida ditempatkan di bilik arkib untuk mengkaji sejarah Carl. Rahsia mula terbongkar apabila Dr. Messi dan Akram menedahkan bahawa Alia sebenarnya adalah prototipe manusia buatan pertama ciptaan Carl yang tidak stabil emosi. Bab berakhir dengan Farisha mengalami mimpi ngeri dikejar haiwan buas di padang pasir sebelum dikejutkan oleh Syida pada keesokan paginya. Nilai murni dari bab kelima. Nilai pertama, keberanian. Contohnya, Farisha berani menerima tawaran kerja yang sangat mencabar untuk menggodam sistem Dinara yang diancam virus bom jangka, walaupun dia sedar tugas tersebut mempunyai risiko yang besar. Kedua, nilai kebijaksanaan. Contohnya, Farisha dan Akram menunjukkan kebijaksanaan dalam bidang teknologi maklumat IT apabila mereka mampu mengendalikan sistem komputer yang sangat kompleks dan canggih di Soft Labs. Bab ini mengisahkan Farisha yang tiba lewat ke Soft Lab dan mengalami pening kepala yang teruk secara tiba-tiba. Dr. Messi mengambil kesempatan ini dengan mengarahkan Alia untuk memasukkan jarum transmisi ke tengkuk Farisha secara rahsia. Farisha kemudiannya berada dalam keadaan bawah sedar dan berkomunikasi dengan Carl yang sedang koma. Alia berasa sangat cemburu kerana dia dihalang daripada berhubung dengan Carl. Sedangkan Farisha dibenarkan. Selepas tersedar, Farisha menunjukkan kebijaksanaan luar biasa dalam memahami sistem Dinara. Bab berakhir dengan Syida mendedahkan penemuan misteri di arkib tentang seorang saintis bernama Medina yang rekodnya telah dipadamkan daripada sejarah syarikat. Nilai murni dari bab ke-6. Pertama, nilai kebijaksanaan. Farisha bijak memahami sistem teknologi kompleks dengan pantas. Kedua, nilai ketekunan. Syida tekun mencari maklumat sejarah Medina sehingga berjaya.